Kenal, ini dia. Tadi dia masuk dalam room jebat. Ini dia jali katik scammer, betul. Ya? Dia ni tak tahu berapa dan punya scammer punya level lah. YB Chandler scam Noraniza Idris, babe. Dahsyat gila dia ni. Artis apa semua itu dia kata dia hebat tu. Yelah kau hebat lah, kau scam orang, celaka orang boleh percaya kat kau. Apa punya lahanat betul lah. Brother Salim, kena hapuskan pok-pok scammer ni. Betul Rahim Khan. Itulah tugas aku. That's why aku ambil tugasan beekeeper. Kau ingat bagi scammer sudah minum air setan ke baik? Gadabum, air setan apa? Air setan bukit mak kau. Bahaya, banyak pula scammer dalam PN ni. Tak payah, Salim tak payah nak buktikan apa-apa lah. Tak payah. Kau cakap bini aku lari ke, kau cakap apa ke, aku tak kisah. Kau kata aku duda ke, aku kuda ke, aku tak scam orang, babe. Itu yang penting. Aku tak scam orang, aku beekeeper. Bukit mak kau, kata kan. Geng katik semua scammer. Betul lah kalau kau tengok sama ada katik tu gemuk, lebor, punya tenggelam. Ataupun katik tu pendek, kuroi. Macam tu. Asal katik je memang scammer. Tapi kalau dia nak saman kau, dia nak tanya yang pasal punai tenggelam tu terbaik kau. Terbaik. Aku harap dia ada lah. Dia kata dia telah memalukan saya dengan mengatakan kemaluan saya tenggelam. Jadi saya pun akan minta pada hakim yang Arif, saya nak tengok punai dia tenggelam ke tak tenggelam. Tolong buka dan kita tengok dalam mahkamah. Ramai-ramai kita tengok. Ramai-ramai terbaik. Bila tengok tenggelam tu yang Arif, tenggelam. Aduh. Macam siput sedut dekat tepi. Tenggelam tu yang Arif. Tenggelam tu. Baru dengar tadi, dia tuduh pula abang scam vending machine. Fitnah kuat betul jadi katik ni. Vending machine aku scam siapa? Ada tak orang yang kena scam? Kalau ada yang kena scam, tolonglah tampil ke depan. Cerita je tak guna. Aku tunjuk bukti. Tunjuk bukti, bos. Apa? Tak, cerita dia anak saman apa semua. Cerita dia aku tak heran, Mia. Pasal aku tak tipu orang, aku tak ambil duit orang. Hang ambil duit orang, ni lembu pendek. Ada gambar. Faham? Ada gambar. Masuk dalam akaun kau, apa susah cerita? Apa susah cerita? Ada gambar, bos.